Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat video pasal apa? Kita nak buat video pasal RC pula. Sebab aku pun dah lama tak buat video. Ni aku nak buat video pasal RC lah. Macam mana aku boleh tertarik nak ambil RC. Itu macam mana aku boleh RC. Macam korang boleh tengok sekarang ni, ini adalah RC HSP V1 lah. Ini adalah hobi baru aku yang aku boleh tunjukkan ke orang lah. Aku buat video ni sebab 31 Julai ni ada satu event drag dekat Keluang ni lah. Jadinya aku tak pernah masuk event mana-mana event ataupun menyertai lah. Jadinya aku teringin, aku nakkan dia punya vibe, macam mana suasana dia, macam mana bila kau ada kat sana, berdebar ke, tak ke, aku tak tahu. Jadinya aku kalah, tapi mesti ada saingan juga, betul. Jadinya inilah antara benda yang aku progress aku nak buat untuk aku nak bersaing lah. Aku nak bersaing dengan orang lah yang mana yang dah berkecimpung dalam dunia hobi ni. Jadinya ni adalah beberapa perkara yang aku akan tunjukkan korang lah daripada aku punya preparation. Aku buat kereta aku sikit. Walaupun macam mana nak cakap, walaupun tengok je lah, aku dapat ayat sampai situ je walaupun. Macam korang boleh tengok ni, tayar ni aku dah pakai tayar Matic lah. Jadinya aku pakai ESC dia Quick Run 120A. Lepas tu apa ni, aku punya motor pun daripada Quick Run lah, Hobby Wing. Dia punya size tak silap aku 3660 3700 kV. Okey. Lagi pinion dia aku pakai 29, tak silap aku 29T. Lepas tu dia punya spur gear ni masih plastik lah. Masih aku pakai original dia lah. Sebab dia tak berapa nak bising sangat bunyi dia. Lagi itu saja kot. Aku punya servo pun aku pakai 12 kilo SPT. Nampak? Dengan aku punya remote pun masih standard. Aku pakai masih standard lagi lah remote nya. Dan aku pakai bateri 3S lah. 3S. Tak tahu kekuatan dia macam mana, tapi boleh lah untuk spek macam ni. Aku pun dah rasa puas hati lah. Bagi aku lah, bagi korang yang mana nakkan lagi kelajuan, boleh upgrade lagi. Tapi tu lah, kena R&D lagi. Kita payung bunyi dia lah. Tengok dia punya bunyi macam mana bunyi. Aku tak ada stand lah, jadinya aku pakai manual je. Ini speed satu dia tak berapa nak arm lah, tak berapa nak kuat lah. Kita payung speed penuh dia, tengok macam mana. Takut dah tengok. Nanti kita try kat luar tengok macam mana. Takut je. Kita on the way nak pergi hantar kereta kita yang accident tadi petang. Accident sikit, nak pergi hantar elemen balik, nak suruh Pidol buat. Pidol ni dah ada buat elemen area dia keluar. So nak pergi tengok lah. Saya harap dia boleh buat lah. Tapi cukup membahagiakan.
balik. Okay, selesai dah kita punya pertandingan dekat Basteng Keluang ni. Agak mengecewakan lah result dia. Sebab saya punya starting tu semua menggelupur. Tapi tak apalah, ini orang kata first event kita masuk. Jadinya tak nak kena terima jugalah. Lepas ni kita buat kita buat lagi. Okay, itu saja setakat video kali ni. Apa-apa pun terima kasih bagi siapa yang tengok. Pak tersasul-sasul cakap. Okay, Assalamualaikum.